Assalamualaikum guys. So cerita hari ni dalam pengisian minda akhirat, perkongsian minda akhirat adalah apa tahu? Kita nampak dan kita tak nampak. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan, kita nampak orang tu dia berjaya lah kan. Nampak berjaya. Jadi ada kala-kalanya bila kita nampak orang berjaya kan, kita rasakan orang tu belagak lah dan sebagainya kan. So cerita tuan-tuan puan, apa yang kita tak nampak ialah kita tak nampak dia punya usaha dia tuan-tuan puan. Kita tak nampak jatuh bangun dia kan. Pahit maung yang dia lalui sebelum dia jadi seorang yang berjaya tu tuan-tuan puan. Kan? Yang tu kita tak nampak. Kan? Kita tak nampak sifat istiqamah dia. Kita tak nampak dia punya creativity. Kita tak nampak dia punya improvisation. Kita tak nampak cara dia cari ilmu. Kita tak nampak cara dia belajar orang lain. Itu kita tak nampak. Yang kita nampak dan kita buat andaian, yang kita buat hukuman, yang orang tu berlagak sebab dia kaya, pasal kita tak kaya. Itu apa pasal dia kan tuan-tuan puan. Kemudian kalau kita nampak orang kaya kan, kita juga tak nampak apa yang diusahakan. Kita tak nampak berapa amal jariah yang dikeluarkan. Kita tak nampak adakah dia seorang yang bersedekah. Kita tak nampak adakah dia seorang yang bergantung penuh kepada Allah Ta'ala. Yang tu kita tak nampak. Sebab tu duduk dalam hati tuan-tuan puan. Betul tak? Kan? Yang kita nampak kalau orang kaya, mulalah kan kita fikir bukan-bukan. Kita suka menghukum dan mengandaikan kan. Kita bawa satu pembaris, pembaris tu gunakan untuk mengukur lah, menilai dan menghukum orang. Tu masalah dia kan. Dan kalau kita nampak dia tenang kan, kita sangkakan dia berpura-pura kan. Sedangkan ketenangan tu mungkin kerana dia memang ahli zikir, memang dia selalu berzikir dan selalu bergantung kepada Allah Ta'ala. Dia seorang yang sentiasa bergantung pada Allah Ta'ala, seorang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sebab tu dia tenang-tenang, dia cool-cool je, betul tak? Setuju tak? Kalau kita nampak dia bahagia kan, dia dah kahwin puluh-puluh tahun kan, kita kata dia bernasib baik lah bertemu dengan pasangan yang elok. Tak adalah, mana kita tahu yang sebenarnya dia berhubungan tu, masa dia kahwin tu, dia niatkan perkahwinan tu kerana Allah kan. Dia memastikan yang perhubungan tu dia dipelihara oleh Allah Ta'ala, betul tak? Lepas tu dia membajai perhubungan tu, dia bagi matahari kat perhubungan tu kan, dia bagi air kat perhubungan tu. Memanglah pokok perhubungan tu mekar, bunga tu mekar. Tu yang dia kahwin puluh-puluh tahun pun relax, dia cool-cool kan, sebab dia ada toleransi, dia bermaafan kan, dia boleh reda dengan sifat dan sikap pasangan dia dan sebagainya. Tu cerita dia tuan-tuan puan. So kita ni kan, janganlah kita nampak benda kita nampak dan kita sangka kita betul dengan apa kita nampak. Tapi kita tahu apa yang ada kat dalam hati orang tu kan. Itulah beza dia tuan-tuan puan. Kalau kita guna mata kasar, tak nampak apa-apa. Tapi kalau kita guna mata hati, kita boleh jumpa rahsia kehidupan. So jangan lupa follow FY. Assalamualaikum. Bye.